jika saya meneruskan solat, sah ke tidak solat saya selepas saya mengganggu jiran sebelah saya. Permasalahan ketika takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram terlalu kuat sehingga mengganggu solat orang sebelah. Terganggu orang sebelah takbir macam dia seorang je nak solat. Macam dia seorang je nak solat. Allahu Akbar. Dia seorang. Kita pun ish. Lepas tu belah kanan pula kan. Aduh, terganggu bukan setakat takbir, Fatihah pun kuat. Ya betul, ada. Memang macam tu. Bila kita mengganggu, adakah terjejas solat kita? Mengganggu tu memang tak baik lah. Nanti kita tengok hukum dia. Tapi kita nak tahu, jika saya meneruskan solat, sah ke tidak solat saya selepas saya mengganggu jiran sebelah saya? So, adakah saya punya solat sah ataupun tidak? Jawapannya masih lagi sah je, tapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh kerana mengganggu solat orang lain. Walaupun nak solat juga, hormatilah mereka kan. Buatlah sekadar mampu saja. Saya takut takbir saya tak dengar sendiri. Itu masalah telinga rasanya. Itu masalah telinga kita kot kan. Kan macam saya cakap tadi, kalau cukup 5 saat 5 saat pula, volumenya 5 kita dah boleh dengar, maka cukup. Solat sendiri kat rumah, kita buat takbir kita macam mana kan. Takbir kita volumenya 5, okey, cukup 5. Maka kita solat berjamaah di masjid pun 5 pun cukup. Dia macam tu, tak perlulah memang confirm nak bagi dengar.